Sketsa Johara Pagi Era diejaskan oleh Hipster Pomade. Kau dan aku tak pernah terpisah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thanks Sakrahan anyway membuat nyanyian sementara tunggu media-media datang. Alhamdulillah media semua dah datang. Ini siapa ni? Saya ni Lofa. Panggil apa tadi? Lofa? Lof. Nampak Panggil ni lah. Ni lupa kadang-kadang. Yalah saya panggil nama orang je lah, mesti tak panggil. Lof, panggil Lof. Lof ni kita memang pihak media, tapi media tu tak dia invitation tu tak bagi tahu untuk apa. Tunang ni. Okay, tunang ni tunang right? Tak. Sebab paper pun dah kecoh. So Lof nak buat keterangan sikit. Okay. Lof dengan Fa. Lof dengan Fa. Yelah, Fa Tamin. Lof dengan Fa. Lof dengan Fa tak ada apa-apa yang serius berkenaan dengan kita. Alamak. Tapi kita happy tau kalau ada something I'm lagi happy kalau single lah. Senang nak try orang lain. Itu je. Tapi ni pasal projek-projek baru dengan ni nanti. Projek baru ada. Walaupun kita ada projek baru. Suri Rumah Mr. Pilot. Suri Rumah Mr. Pilot pula? Yes. Siapa yang pilot? Suri Rumah ke apa tu? I jadi pilot lah. Oh, you pula jadi pilot? I jadi pilot. Suri Rumah? Fa lah. Fa Tamin. Tapi tak ada perkara besar lah ni. Tak ada lah, biasa je ni. Okey lah. Saya ada soalan. Okay, mana tadi? Saya daripada berita bisnes. Wow. Ini masuk bisnes I juga Bukan. Ni pasal cinta awak. Masuk bisnes? Okay, soalan dia. Percintaan awak tu berapa persentage kita Awak tadi baru sampai ke? Saya dah jawab. Minta maaf, saya baru sampai tadi. Ya Allah. Kita nak habis dah. Habis dah? Dah boleh makan dah sebenarnya. Oh, ya ke? Tak apalah, awak tak payah jawab lah. Saya pergi makan dulu lah. Kejap, tapi dah halang-halang tanya kan. Nanti nak masuk bisnes. Nak masuk bisnes. Okay. Cover. Berita jawab lah, Fa. 60% daripada berusaha, cinta kami dah tak ada apa-apa sebenarnya. 50% dari benda tak ada. Apa kita nak ya kan? Nanti rindu lah ni, Ray. Rindu kita call lah. Macam biasa lah. Call masih call. Boleh call. Boleh, jangan jumpa. Mahkamah dah tetapkan jangan jumpa. Asal mahkamah boleh tetapkan ni? Tadi bahagian bisnes ada, bahagian mahkamah tak ada, syariah tak ada. Oh, saya tanya. Ya, sikit. Awak dari mana? Syariah. Saya dah cakap lah tadi. Awak tulis je. Sketsa Johara Pagi Era diejaskan oleh Hipster Pomade. Rambut tu injaslah sikit. Menangi hadiah berjumlah RM100,000 di www.hipsterpomade.com.